Kami mengucapkan selamat bersara Ustaz Lea. Ila Al-Fadil Ustaz Zakaria. Ma'assalamah wassa'adah. Kami mengucapkan selamat bersara Ustaz. Selamat bersara Ustaz Zakaria. Bye. Percaya kata janjimu. Pada hari Jumaat yang penuh keberkatan, 7 April 1967, bersamaan 26 Zulhijjah 1386 Hijriah, lahirlah cahaya mata ke-14 dalam keluarga besar 15 orang adik-beradik. Cahaya mata yang diberi nama Zakaria bin Awang ini dilahirkan dalam sebuah keluarga yang berpegang teguh kepada nilai agama dan adat Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rohani Awang, adik bongsu kepada Ustaz Zakaria Awang, ingin mengucapkan kepada abah yang tersayang selamat bersara dan juga tahniah kerana menjadi pendidik anak bangsa yang cemerlang, dan juga tahniah kerana berjaya dan mengharungi dunia pendidikan, berjaya mengharungi dugaan dan kepayahan di dalam dunia pendidikan. Semoga bahagia di samping dan keluarga yang tersayang. It's not the end of your journey in your life. It's the beginning of your more happiness and more tranquility. Semoga Allah memberkati dan meredai segalanya dalam kehidupan remaja bersama keluarga tersayang. Happy Retirement Day! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Zack, selamat bersara. Jangan menilai seorang daripada luaran kerana dirimu sangat bernilai. Selamat bersara Fadil. Bye. Bye. Selamat bersara. Semoga bahagia bersama keluarga. Mohon maaf saudara kesalahan kami. Terima kasih sangat atas segalanya. Selamat bersara Ustaz. Bye. Wabarakatuh. Saya mewakili unit kebiasaan mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Haji Zakaria bin Awang. Semoga berbahagia bersama keluarga tercinta. Sekian, terima kasih. Ustaz Zakaria, selamat bersara. Kami daripada bilik guru Kenyalang mengucapkan Selamat bersara Tuan Haji Zakaria bin Awang memulakan perjalanan ilmunya dengan penuh tekad dan kesungguhan sejak usia muda. Langkah awal pendidikan beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Langkap, Permaisuri Setiu, Terengganu pada tahun 1974. Kecenderungan beliau terhadap ilmu agama mula terserlah ketika melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin, Ladang, Terengganu pada tahun 1980. Merupakan sebuah institusi yang terkenal dengan tradisi keilmuan dan keteguhan akhlak. Pada tahun 1984, dek kerana minat mendalam terhadap ilmu Islam, telah membawa beliau ke Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin, Kuza, Gong Badak, yang kini dikenali sebagai UNIZA. Seterusnya, beliau meneruskan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, pada tahun 1988. Di UKM, beliau aktif dalam kegiatan dakwah dan kepimpinan pelajar, memperkukuh lagi kepribadian sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat. Sebagai pelengkap kepada cita-cita mendidik anak bangsa, beliau menyambung pengajian di Maktab Perguruan Islam Bangi pada tahun 1993 dan berjaya memperoleh diploma pendidikan.
Ia menjadikan beliau seorang guru yang bukan sahaja berilmu tetapi juga terlatih secara profesional dalam seni pengajaran dan pembelajaran. Selamat bersara, Ustaz Zakaria. Assalamualaikum, selamat bersara Ustaz. Semoga tenang, bahagia bersama keluarga dan serta cinta. Semoga Ustaz sentiasa sihat dan bahagia bersama keluarga. Selamat bersara Ustaz. Happy Ramadan Ustaz Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bilik Camat ingin mengucapkan Yamut Takaun Askari. Selamat bersara Ustaz Zakaria. Di sebalik kejayaan dan ketokohan Tuan Haji Zakaria bin Awang, berdiri teguh seorang wanita yang menjadi pendamping setia dan sumber kekuatan beliau, iaitu Puan Hajah Nur Faizah Azlina binti Mahbub. Seorang isteri yang berjiwa lembut, berfikiran tajam dan sentiasa menyokong perjuangan suami dalam bidang pendidikan dan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan untuk Abah pada pagi ini. 31 tahun memegang jawatan sebagai guru, tak ternilai jasa Abah untuk anak bangsa. Selamat bersara Abah. Daripada dunia pendidikan, sekali menjadi guru dalam bidang pengajaran Islam, selamanya Abah akan dipanggil sebagai ustaz. Moga seilmu yang dicurahkan menjadi saham Abah dan Umi di sana nanti. Esok secara rasminya, bertarikh 1 Oktober 2025, Abah akan menamatkan perkhidmatan sebagai guru. Semoga lelah dan pengorbanan Abah menjadi amal jariah yang tak pernah putus. Selamat bersara Abah. Selamat menjadi haji. Pasangan ini dikurniakan 3 puteri. Bukan sahaja mewarisi kecerdasan dan akhlak mulia, malah telah mengukir kejayaan masing-masing dalam bidang ilmu. Fatin Najihah binti Zakaria. Selamat bersara Abah. Hari ini menandakan pengakhiran satu babak tetapi permulaan satu kisah yang baru. Semoga lepasnya Abah dapat menikmati waktu bersara sepenuhnya dengan kesihatan yang baik, kegembiraan dan keberkatan. Terima kasih atas segala ilmu, dedikasi dan semangatnya selama ini. Fatin Alia Sofia binti Zakaria. Abah, Assalamualaikum. Kasihnya ibu membawa ke syurga, kasihnya ayah sepanjang masa. Terima kasih Abah untuk setiap pengorbanan dan jasa. Semoga ceria selalu, tenang dan sihat di dunia persaraan Abah. Anak sayang Abah. Fatin Nurina Husna binti Zakaria. Hai, saya Fatin Nurina Husna, anak bongsu Ustaz Zakaria. So, tahniah dan juga selamat bersara kepada Abah. Terima kasih atas segala pengorbanan dan juga kerja keras Abah selama ini sebagai pendidik. Semoga selepasnya Abah terus sihat dan bahagia dengan fasa hidup yang baru. Jadinya selamat bersara Abah. We love you. Bye-bye. Keluarga ini terus harmoni dengan kehadiran menantu tersayang Muhammad Ashraf bin Ibrahim. Selamat bersara. Semoga di masa persaraan ini Abah diberi lebih ruang masa rehat bersama keluarga tercinta dan semoga Abah diberi kesihatan berpanjangan. Lepas ni Abah dah banyak masa dengan cucu Abah Naila Alisa. Bye-bye. Kehadiran cucu sulung iaitu Naila Alisa binti Muhammad Ashraf telah menjadi penyeri dan penyejuk hati. Dari Pulau Sabang, kami mengucapkan Selamat bersara Ustaz Zain. Halas. Selamat bersara Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga AKP Kistap dengan ini mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Zakaria bin Awang
Selamat bersara Ustaz. 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 Bye. Selamat bersara Ustaz Zack. Kepada Ustaz Zakaria, kami dari Bilik Juri ingin mengucapkan Selamat bersara. Dengan latar pendidikan yang kukuh dan semangat mendidik yang tinggi, Tuan Haji Zakaria bin Awang memulakan kerjaya sebagai guru pada 1 Julai 1994 di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Berdena, Sabak Bernang. Pada 13 Februari 2013, beliau diberi amanah sebagai penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Rahah selama 9 tahun. Kepimpinan beliau yang tegas namun berhemah menjadikan beliau figura dihormati dalam kalangan warga sekolah dan komuniti setempat. Seterusnya, pada 28 Jun 2021, beliau meneruskan khidmat bakti di Kolej Tingkatan 6 Pra University Tunku Abdul Rahman Putra. Di sini, beliau terus menyumbang tenaga dan pengalaman dalam membimbing pelajar Pra University sehingga tarikh persaraan beliau pada 30 September 2025. Sepanjang 4 tahun perkhidmatan beliau di KISTAB, beliau dikenali sebagai pendidik yang berwawasan, sentiasa menekankan nilai integriti, kecemerlangan akademik dan pembangunan insan. Komitmen dan kecemerlangan Tuan Haji Zakaria dalam bidang pendidikan telah diiktiraf melalui Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Pengiktirafan ini menjadi bukti nyata terhadap dedikasi beliau yang konsisten, keupayaan memimpin dengan hikmah serta kesungguhan dalam memartabatkan profesion perguruan sebagai medan dakwah dan pembangunan ummah. Di samping tugas rasmi sebagai pendidik dan pentadbir sekolah, Tuan Haji Zakaria bin Awang turut memainkan peranan penting dalam pembangunan rohani dan institusi kekeluargaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2005, beliau telah dilantik sebagai Imam 1 Masjid At-Taqwa. Sebuah jawatan yang bukan sahaja menuntut ilmu dan kepimpinan, tetapi juga kesabaran, hikmah dan keikhlasan dalam membimbing umat. Pada tahun 2013, beliau turut diberi amanah sebagai penolong pendaftar perkahwinan bagi kawasan karya, satu tanggungjawab yang melibatkan urusan nikah, pendaftaran perkahwinan dan nasihat kekeluargaan. Dalam peranan ini, beliau bukan sahaja menjadi pemudah cara dalam urusan rasmi, tetapi juga penasihat yang bijaksana dalam membimbing pasangan muda membina rumah tangga berlandaskan syariat dan kasih sayang. Setelah lebih 3 dekad mencurahkan tenaga dan bakti mendidik anak bangsa, kini tiba masanya Tuan Haji Zakaria bin Awang melabuhkan tirai dalam dunia pendidikan dan bersara secara rasmi pada 1 Oktober 2025. Kerjayanya mungkin berakhir di garis waktu, tetapi jasa tetap hidup dalam ingatan dan nama beliau kekal terpahat di hati mereka yang pernah disentuh oleh ilmu dan kasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Zakaria dan terima kasih atas segala jasa dan kerjasama yang diberikan selama ini, dan saya doakan semoga Ustaz terus bahagia dan sentiasa sihat selama menjalani waktu persaraan ini. Selamat bersara Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakaria, saya ucapkan selamat bersara, semoga
Ustaz sentiasa diberikan kekuatan dan kita berbahagia bersama keluarga kita. Kuat-kuat dan semangat. Selamat bersara Ustaz Zakaria. Semoga dengan persaraan ini Ustaz akan lebih gembira, bahagia dan ceria selalu di samping keluarga. Semoga Ustaz dapat melakukan kerja-kerja yang dapat dilakukan semasa dalam berkhidmat, boleh melancong dan melakukan kerja-kerja amal dengan lebih sempurna. Selamat bersara. Terima kasih Ustaz Zakaria bin Awang. Selamat bersara, Tuan.